Jom saya bawa korang tengok kereta MPV ready stock yang ada dalam showroom saya. So kalau korang berminat dengan kereta yang saya tunjuk dalam ni, screenshot terus ke rumah hijau saya dekat dalam profile, okay? Dapatkan detail dekat dalam rumah hijau. Mari. Sebelum tu guys, jangan lupa tekan button follow, like dan share juga video saya, okay? Okay, first saya ada dekat sini Toyota Avanza tahun 2017 1.5 G-Spec. Yang ni siapa nak beli cash 39,800, kau campur road tax, campur insurans. Yang mana nak buat full loan bulanan serendah 600 sahaja guys. Next saya ada sebiji Nissan Grand Levina 1.6. Yang ini tahun 2017. Boleh buat full loan bulanan serendah 600 juga, okay? Loan bank selama 6 tahun saja, ion kredit boleh pergi 8 tahun guys. Alza pun saya ada guys, tapi saya ada 3 biji Alza. 2014 ada, 2019 pun ada. Yang ini tahun 2019. Yang ini boleh buat full loan bulanan serendah 600, tapi kalau nak beli yang tunai punya, saya ada 2014 serendah 26,800. Yang itu kalau nak gambar PM dengan saya. Sebiji anak gajah Innova tahun 2005. Yang ni tak boleh loan, secara tunai sahaja 15,000 sahaja. Dah siap tukar nama dengan Puspakom. Enjin 2.0 E-Spec 2005, okey. Yang ini siapa yang nak beli secara tunai tanpa road tax, insurans sahaja, tukar nama Puspakom kita bagi percuma. Sebiji lagi yang ni pun tak boleh loan secara tunai. Avanza 1.3 Auto tahun 2005. Yang ini cash juga 13,800. Siap tukar nama, siap Puspakom. Campur dengan road tax dengan insurans saja. Tukar nama dengan Puspakom tak payah bayar, okey. Road tax insurans boleh buat sendiri kalau nak kita orang boleh buatkan pun boleh juga, tak ada masalah. Izora Auto 1.6 CPS tahun 2011. Yang ni tak ada tebur punya, okey. Yang ini nak jual dengan harga 14,800 sahaja. Siapa yang berminat secara tunai, cepat kontak dengan saya, kita test drive nanti. Okey guys, yang ni boleh loan. Yang ni kalau siapa nak buat full loan bulanan 900 sahaja. Nissan Serena 2.0 C27 tahun 2019. Okey, yang ini cantik. Kereta ni datang dengan 2 power door kiri dan kanan. Dalam dia betul-betul luas. Okey, yang ni siapa nak buat pinjaman penuh, make sure gaji kena 2,300 ke atas. Nah, mana nak beli secara tunai, tak sampai 65,000 boleh dapat cash. Okey, siapa yang berminat PM dengan saya. Sebiji Wildfire AGH 30 7 seater. Yang ni dia datang 2 power door kiri dan kanan. Belakang tak ada power boot. Okey, depan dia memang cukup garam. Yang ni gaji make sure kena 3,500 ke atas kalau nak buat full loan. Okey, bulanan serendah 2,000 sahaja loan dengan bank. Okey, yang mana nak beli secara tunai mahal juga, 155,000 harga sebelum on the road guys. Walaupun dia dalam kategori SUV, arus tetap kereta 7 seater juga, okey. Yang ini boleh pakai full loan juga dengan bank. Bulanan serendah 700 tahun 2023. Kalau nak bulanan lebih tinggi, rendah lagi, saya ada sama juga spek advance yang itu tahun 2020. Bulanan serendah 640 boleh buat full loan. So kalau korang berminat salah satu daripada 2 model arus saya ada ni, screenshot wasabi dengan saya cepat. Okey, yang ni yang terakhir tahun 2008 ACR 50. Yang ini model 7 seater, datang dengan 2 power door kiri dan kanan. Boot dia memang besar, luas tu nak letak barang, tapi dia tak ada power boot. Okey, belakang power door sahaja kiri dan kanan. Yang ini model tahun 2008, dia daftar tahun 2014. Enjin 2.4, boleh beli secara tunai sahaja. Okey, harga sebelum on the road 41,800. Tak sampai 45,000 boleh dapat secara tunai. So siapa yang berminat, screenshot PM dengan saya untuk gambar yang lebih banyak. So kalau korang tengah mencari kereta-kereta MPV, screenshot gambar-gambar yang kau minat dalam video saya ni, terus DM dengan saya, pergi ke profile, ada nombor dekat situ, masuk ke rumah hijau saya hantar detail yang penuh. Okay, so nanti saya buat kiraan A to Z. Kau nak beli cash boleh, loan bank boleh, loan kredit pun boleh, loan blacklist pun boleh juga. Okay, so kalau kau berminat nak mencari kereta terpakai, cari saya Syahrin di MAF Auto. Assalamualaikum guys, bye bye.